Assalamualaikum, apa khabar semua? Harap semua sihat selalu. Kembali lagi dalam channel Pahang Studio. Okey, untuk video kali ini adalah video yang panjang. Memang panjang sebab kita akan pergi memancing 2 hari 1 malam. Sekarang aku pun tengah packing-packing barang ni. Kalau ikutkan trip aku ni lagi seminggu. So hari ni hari Ahad. Kita akan bergerak ke sana hari Jumaat. Jadi lagi seminggu, lagi 7 hari, lagi 6 hari. Kalau ikutkan kalau tahun sudah, lagi sebulan, lagi 2 bulan. Excited betul. Tapi tahun ni macam kurang excited. Mungkin sebab aku ada aktiviti lain. Jadi inilah baru nak kemas-kemas. Nak tahu trip kita ke mana? Tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan button loceng sekarang-sekarang. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada mana yang support video aku tahun lepas tu. Kita dapat dalam masa setahun 18,000 view. Aku ucapkan terima kasih. So kepada anda semua, tolong support, tolong share video-video ni. Alright guys, kita kemas barang dulu. Let's go. Itulah, aku pun tak tahu kat mana aku nak start. Sekarang ni Apollo ni kita dah ready. Apollo, and then aksesori loceng lah, pisau lah, apa ni kalau perlukan ni, kabel. Ni barang-barang untuk aku buat video lah. Bag tadi kita dah clear, dah settle, kemas. Sekarang kita pergi tengok barang dalam toolbox. Kali ni aku bawa satu box je sebab anak aku tak ikut. Dah serit sebab mabuk. Untuk tahun ni aku bawa 2 rod saja. Satu rod untuk bottom, satu rod untuk Apollo dengan jigging. Sebab tahun ni kita pergi dengan tekong lagi satu. Dia pun dah inform bawa jigging, jig 60 hingga 1 gram. Kalau kata ada, dia akan suruh turun jig. Ini untuk kita buat Apollo, Dewa Catalina. Last mancing ni, tahun ni ada mancing dekat Pendas. Aku pairkan dengan Ninja PE24. Dah siap pasang jig lah ni. Sebab hari tu trip jigging tak jadi. Okay, untuk bottom kita pula, macam biasa kita pakai electric rail kita. Rod dari Gokuspe Grand Evo version F. Dan mesin kita dah setahun tak keluar ni, MJ800. Let's go. Jom kita pasang. Hujan malam bertambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu. Drag sikit. Kena pasang ni, takut tercabut. Macam mana? Dah jam ke siut tu. Kalau ni function dia nak pegang kita punya reel lah dengan rod. Takut tercabut ke apa kan. Ni function dia lah. Sapu minyak sikit lah. Dah rosak nanti. Sama ada minyak bicycle aku tu. Takut rosak. Kita sapu minyak sikit. Auto kunci sini. So cara kunci ni, tu ni pun sama. So tu pusing. Tak kunci. Tak sama dia masuk. Okey. Ngam. Tu kita kunci bagi lebih kurang yang ketat sangat, lebih kurang je. Nak rosakkan reel dan tak nak rosakkan rod. Okey, ngam. Siaplah. Pegang sikit. What to do? Masukkan tali ni semua sampai ke dalam. Ni loceng kita bawa. Jangan tanya kenapa aku pakai Bangla. Sebab aku seorang pemancing yang malas nak gulung. So, full stop. Sampai situ je. Tak ada argument. Alah mancing pakai apa, mesin tak rasa lah, apalah. Itu kau punya suka lah.
Aku punya style. Aku nak senang, aku tak nak menyusahkan diri aku. Dan aku juga senang nak buat konten. Kalau tak, macam mana kau nak tengok konten aku? Tengok geng-geng lain yang tengah strike ikan. Betul tak? Ambil kita punya bateri pula. Aduh, bekatnya. So bateri 100%. Jom, tengok muat nak masuk dalam ni. So kali ni memang aku akan bawa satu box je, aku tak bawa 2 box. Sebab anak aku tak ikut pun. Sebab barang pun kita main botol tak banyak sangat barang nak bawa. Tapi macam aku cakap, jig memang aku ada spare bawa. So aku ada bawa holder. Then ni pillar. And then windbreaker standby. Bateri. Kena terminal ni. So, kita ambil windbreaker, pillar. Ngam sui. Dan dengan aksesori ni, polo. And then kabel. Ngam alhamdulillah. Alright guys, hari ni hari Jumaat. Sekarang dah pukul 4.30. Kita tengah tunggu Abang Amran kita. Aku tumpang dengan dia untuk kita pergi mana? Kita pergi ke Mersing. Kita mancing bosku, mancing. Okey, bagi yang sedang menonton, sedang melihat video ni, tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan button lonceng sekarang. Let's go. Kita nak pakai barang nak keluar. Tengah tunggu dia ni. Hujan malam bertambah resah, di sepi bila kau tiada. Semakin hari semakin rindu. Makan ke bungkus? Makan ke bungkus? Nak makan ke bungkus? Makan dah bungkus. Makan dah bungkus. Oh, bungkus untuk bot lah. Baik, kita dah sampai tempat sarapan macam biasa. Tahun lepas pun kita makan kat sini. Dan kita bungkus untuk bawa naik bot sekali. Alright guys, assalamualaikum, selamat pagi. Kita dah sampai Mersing pukul 9 malam itu. Dan pagi tadi pukul 4 lebih hujan. Agak risau juga, tapi sekarang cuaca dah okey lah. Pukul 7.30 ni dah okey. Nanti kita akan gerak ke JT lah. So trip kali ni kita akan ke Pulau Au lah. Macam biasa, macam tahun lepas. Kru pun orang yang sama. Kita akan naik dengan Yan Gelora, Kapten Bob Pemanggil. Tahun lepas kita dengan kereta api, setahun ni kita dengan Bob Pemanggil. Kita nak tengok Bob Pemanggil punya habuan macam mana pula. Gasak ke tak gasak. Diorang yang baik-baik. Cuaca pun alhamdulillah dah cerah. Dah tengok sini dah cerah. Hujan pun dah berhenti. Semoga dekat atas laut nanti tenang-tenang, hujan tak ada, ribut tak ada. Alright guys, stay tune. Let's go. Kita nak gerak pergi ke JT. Sampai-sampai guys. Last. Diri dah lewat. Dah fail dah hari kepada. Dah 30 minit. Memang kena tengah-tengah dah kena depan muka ni. Orang kuat ni. Hantar dia. Orang kuat ke orang slow ke? Anu bawa. Ya. Anu bawa aja nak sini. Jangan. Awak ini. Bunga barang.
Ada lagi tak? Jadi aku ni balik. Aku barang. Apa bang? Okey boleh. Boleh. Tak apa. Naik je. Dia turun lah. Turun lah, settle lah bang, settle lah. Mancing bosku, mancing. Dah Cik Ros kita. Ni target apa Cik Ros? Apa-apa je lah. Apa-apa je lah. Apa-apa naik ah. Dia kata bot baru ni, bot baru. Banyak berjuang untuk kau. Cik Amir kita. Amin. Ada untuk kau. No problem. Awak kan ni. Pak. Depan dia tinggi kan. Dia kan. ikan tangkap semua dan jam dia pula. Tengok mana sampai dah sampai. Oh, berat. Buat. Buat batu. Pusing ikan ni. Wih, full house. mana batu ni? Hah? Alamak, betul. Alamak. Yang ujung tu biar jadi batu. Baik ni. Right, dah sampai spot pertama, bottom. Jom, pasang dulu. Pasang dulu. So, batu apa? Lagi dulu bang. ni ya? Tarik batu dulu. Ikan sini? Tarik ke? Tarik dulu. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Pasang batu. Pasang. Bismillahirrahmanirrahim. First drop. Mantap ah Cik Ros. Ya slow je, tak apa jangan laju. Nanti dia rambut ni. Ayah je. Tak nyawa eh. Tidak slow je, tak apa. Yang ni gulung. Ambil tahu. Tu brake dia keluar masuk ke orang. Ya. Tak apa setting drag. Tak apa setting drag. Abang tak jaya dia setting drag. Okey, sini. Lagi tak mau biar tengok main lagi. Biar mesin untuk ini. Kau masuk kan? Ha? Kau masuk lah ikut. Memang dah 13 meter lah. Dekat. Keluar drag rasa lagi kena lentang. Jadi gambar. Oh, arah Panma. Ada paimah kat laut. Ibu. Oh. Dah naik. Laut dah ada. Nah, pakai ikan hidup tak tahu. Belakang tu belum baik dorang dekat. Baiklah Cik Ros. Mesin baru, rod baru, bateri baru. Ikan baru naik. Ya, tu dia. Tak yang belah sana tu. Aperture. Share. Kena patuk je. Ame? Ya. Dengan kepala mana mau ni. Mana mau ni. Ha. Halus. Masuk dalam tu. Tinggal kepala. Mana mau ni. Jom tukar spot 3 pula. Jom. Tahniah Cik Ros, tahniah. Tolong doa kawan-kawan yang lain ni. Ada. Ada. Alhamdulillah. Lagi monitor balik. Main sikit. Oh, gol. Masuk kawan ni. Tahu dah berapa? Ada ikan apa? Apa gulung tu? Alhamdulillah. Dia kena Cik Ros punya tali tu. Tu yang ada sun sikit. Kenakan tali kau kat aku. Dah bagi cium dulu. Alhamdulillah.
Ada meh. Ha? Tu. Mana tanda? Alhamdulillah. Ada. Mantap. Dah kena. Mungkin. Weh. Dah kena. Pedang kepada kita. Tu bergenjut-genjut tu. Berubah. Lepas. Kawan. Alhamdulillah. Audi kita dah kena. Ada saiz. Okey, lauk dah ada. Lauk dah ada. Oh. Lagi. Tak bagi can lah Audi. Kena. Ui, ada saiz ni. Ha? Kena juga umpai tu. Ha. Akhirnya bau ikan buka mulut. Berat ni. Okey dah. Naik. Oh. Tanda. Babak mulut.
Berapa cepat dia dapat? Rapuh. Wih, berat tu, berat tu. Slow je. Ya, betul lah. Ini pasal ekor ni. Sembah. Ada makan sembah. Bang, turun bang. Turun. Okey nah. Oh. Jangan ni. Rasa lah. Hai, putus eh. Oh. Sangkut apa ni? Ui. Sangkut ke? Ui. Sangkut dah. Ada yang tarik belakang kan? Ya. Bos kita tadi. Macam boleh silang sana. Mana? Woi, Emperor. Tak, masalahnya sangkut dengan aku punya tali. Kongsi meh. 2 mata meh. Nampaklah, tengok siapa punya. Tak, mata aku pun kena. Dia cabut tadi. Kena. Sikit. Okey. Ui, besar. Ada. Drag yang okey dah. Yang burung. Apa Emperor? Jauh sangat tu. Masa Emperor ambil ke Emperor ni? Emperor. Tak. Yang okey kan? Jangan tu lagi, bagi dia naik ikan. Relax. Bermenit lagi. Ya, abang ni lama ni. Jangan tak jadi lah. Kau ni. Dia sayang. Where is Farhan? Oh, ibu. Ibu. Jaga kaki. Dia dah naik baru boleh awak drop. Tolong sikit.
Azwan dah naik satu. Kan? Dah naik satu. Ibu Prisi. Mantap. Mary Emperor belum datang lagi ni. Dah boleh sekarang tengok dari situ Lepas dia. Dia kejap weh, lepas pergi belakang. Ha. Ada je terus. Ha? Sangkut ke? Wow. Ibu, mantap. Ni unlock item. Ni gambar ah. Alhamdulillah. Ada. Kerepu. Strike. Abang belajar mancing kat mana abang? Boleh ajar saya tak bang? Aduh, lucut. Oh, merah, mantap. Apa? Aku si rumah kawan. Ha? Duduk makan dulu. Okey, bagi dua. Bagi dua. Ha, siapa punya? Duduk kena. Penentu. Orang Kuantan dah kena. Penentu. Mantap. Kena. Tengok apa yang naik. Tak ikan lain. Dia sibuk nak tahu. Last spot kita untuk hari ni. Tengok.
Ah, kena. Kena. Bergegor. Melendut babe. Melendut. Merah. Alhamdulillah. Bolas. Tambak. Boleh, tak apa. Janji ada. Mana tadi? Dia nak bawa ikan apa ni? Ikan apa ni? Ikan apa? Tambak ni. Tambak. Lepas tu ni pun bawa lah. Dah ada kat atas. Mana putih tu? Macam timah, macam ikan bubu. Timah. Timah boleh lah, timah. Nah. Allah, bual-bual dengan apa? Baik kami. Ini. Jaga tangan. Pindah jaga tangan. Jaga pinggang belakang lu. Baik. Tuan kena duduk tengah-tengah kan. Ambil tepi ni. Nah. Barang tu semua ada kan? Masak. Ni tahu punya. Baik mancing tak korang. Ha? Tak. Baik mancing dah barang. Ha? Saya tak pernah. Dulu pernah Pulau. Jom kita gerak ke Pulau Dayang. Berapa je padi ni? Tu lah kawan dah standby drone tu. Oh. Pasang kejap je. Nak ambil suasana sunset. Alhamdulillah. Pijak darat. Alhamdulillah. Ya. Welcome to paradise. Okey, tak ada dah. Terima kasih bang. Welcome to Pulau Dayang. Ya. Ni gambar tu. Ya, pasang ni. Tak barang tu. Pasang barang ni.
Mandi. Tengok tu ada minyak ah. Minyak apa ah? Ha? Keluar lah. Weh, ada minyak ah. Naik boleh ah. Habis? Tu bot tadi. Oh, bot tadi. So buka kasut ah. Oh ya Allah tuanku, lama tak mandi laut. Elak ah, boleh elak kan? Ha? Ni tak keju eh? Ha. Weh, turun lah. Aduh, dah sampai lah. Kan selalu. Tahun lepas tak dapat. Tahun lepas dah gelap sangat kan? Dah gelap sangat kan? Ulang lah. Minyak tu kena kat mana? Oh, hitam-hitam tu minyak. Welcome to my paradise. Gelap. Alright, alhamdulillah kita dah sampai ke Pulau Dayang. Tadi kalau tengok video tadi kita sempat pergi mandi dulu. Rasa feel air laut. Dah lama aku tak turun laut. So sekarang kita dah siap mandi, dah semayang apa semua. Kita akan pergi makan. Makan apa? Jom kita tengok sekejap lagi. So untuk postmortem hari ni aku boleh cakap okay, but not so good. Mungkin rezeki kurang hari ni. Ikan tak nak buka mulut apa semua. Tapi alhamdulillah ada hasil. Kita bawa balik dengan makan malam ni. Jadi nak tahu makan apa, jom kita tengok lagi. Let's go. Gom. Nasi dah masak. Beli kain tak habis. Tu apa tu? Lauk belum naik. Amiruddin. Ketua ni boleh. Ui, telur dadah. Nama dia kalau dah UFO. UFO eh. Cekau. Ikan. Ikan guring. Lemuk. Suri lagi yang kau angkat kepala eh. Silakan. Ha? Ikan lah tambah. Ni apa timah ke karau? Dia dah masuk dalam kuali nampak sama ke? Betul lah. Baik mat. Mat. Ya. Kadang-kadang tak dapat mat macam ni. Kadang-kadang tak dapat. Silap. Sebelah-belah yang bayar dulu lah. RM20 itu paling murah. Paling murah. Kena kedai ada aircon RM50 ni sejak. Makan. Semua dah cukup kan? Orang ambil pinggan. Makan. Dia meh. Ada sayur. Ada. Ada ni. Aku tanya Nazwan, aku tanya ni je aku cakap. Tahun depan kau ikut je. Tak habis mesti aku nak buat apa? Beli saja-saja untuk tahun ni. Marah lah. Tu marah Turun marah. Habis aku nak masuk kotak simpan bawah tangga je dah. Marah betul tu. Tanya tahun depan ni trip je pun. 3 kilo ni. Tak jadi marah.
Itu jadi lepas tu tekong datang. Bang, jom ni pakai kopiah dia datang. Buka. Ui, baik. Itulah. Sebaik kau game kita orang ada ikan lah kan. Tak apalah, dia aku maafkan dah, tak apa lah. Dia terkejut, dia tak sangka. Dia tak sangka. Ambil. Tapi tiang tu dia tak boleh mancing sebenarnya. Tapi dia ni jadi gamble dia hantar kan. Dia orang kampung dia tu. Dia pun pot pun cakap, oh ni dengar cakap orang kan. Sini gasak. Dia hantar. Tapi tu memang tak boleh mancing tu. So dia hantar tu okey lah. Dia ada hasil. Kalau rakit ke bagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari Ahad, hari kedua trip kita mancing kali ni. So untuk postmortem semalam boleh cakap okey, but not too so good sebab air nyongsang dekat bawah. Ikan pula tak nak buka mulut. So hari ni kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Kalau tengok cuaca sekarang pun macam cantik. So ni kawasan pantai dia. Yang depan tu Pulau Au. Yang kita duduk ni Pulau Dayang. Semalam alhamdulillah dapat makan. Sebab tahun lepas mulut aku pecah-pecah. So makan memang sakit. Jadi tahun ni kita makan sungguh-sungguh. Alright guys, stay tune. Bagi yang belum like, belum share, belum follow, tolong like, share, follow dan subscribe. Tekan button tekan button loceng sekarang. Ada info terbaru, bukan info terbaru lah, maksudnya info tambahan. Dekat Pulau Au dengan Pulau Dayang ni dah ada line telefon. So dah tak ada risau lah yang mana pergi mancing, lepas tu tinggal anak bini, tak boleh nak call, tak boleh nak apa. Macam tahun lepas aku pergi memang tak ada line langsung. So tahun ni dah ada. Alright guys, stay tune. Let's go. Cepat cakap dulu. Apa nak cakap? Selamat Hari Raya. Okey, di sini kami nak buat pengumuman. Kami bertujuh. Kami tak kumpul. Kami tak takut isteri. Kau masuklah dalam tu. Anak rumah aku tengok. Kan terjun mandi kan. Dia lekat tu, tak minyak. Ya. Kali tu kalau kena pun. Aduh Amir. Ingat nak salam ke? Dia dah salam kaut tadi. Ada. Ni semua mesin-mesin orang malas mancing. Ada. Ada matu ah. Dia sampai bawah pun matu. Batu-batu semua. Di belakang. Ha? Tak apa, kau tarik ke dalam sikit. Nazwan keluar. Ha. Dah sampai bawah. Dah sampai bawah. Belum lagi kan? Dia sampai bawah dulu.
Ha? Tarik sikit ada ni ah. Ha? Pegang batu. Ha. Kena tali unjam. Apa lu pakai bangla meh? Dah bayar permit, yang bagi dia kerja lah. Ini betul-betul fully utilized ni. Tak dengar bunyi pun. Polo pakai bangla. Kelihatan. Hidup. Sampai kecil orang gula. Sini. Apa habis balik? Apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Turun tu tam sikit. Tali. Jangan bagi anjur ni. Taruh laju. Memang batu sekilo je pada. Tahu tak apa. Tengok aku dalam. Banyak ni. Ui. Tolak ni. Tolak. Gulung. Dah. Mantap. Ada ikan ni. Oh, ada ikan. Ikan kedua. Ikan dah mati tau. Tak sedap dia makan. Macam-macam tak sedap. Aduh. Baik ang tak. Ni putuskan tadi. Mantap. Dia panjang sangat susah nak main. Drag enggak. Alhamdulillah. Merah tanda. Sebelah je Mi, sebelah je Mi. Sebelah je. Mantap. Gini bang. Belakang yang belah ni belum ada lagi eh? Yang belah ni belum ada lagi eh? Kena. Mantap. Alah. Belakang sikit. Dua tu ke belakang. Awak ada belakang. Bare. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ceronya. Tomato bang. Tomato ah. Dari semalam ni lepas dia. Ikan pilih umpan ni. Wow, ibu ah. Kapu. Permulaan yang baik. Hah? Aku tahu. Sia dah. Tak ringgit. Pandailah abang belakang ni mancing. Abang belajar mana ni bang? Nak buang yang kecil. Lagak. Tu terentak biar koyak kan. Dia tahu dia kecil. Yang ada minggu lepas 2 minggu lepas nak terjun kena ibu kelisi 4 kilo. Oh. Ada yang kecil. Baby dia. Kena. Ui, getong. Ui. Strike. Alhamdulillah. Kapu. Dua. Kira, kali ni kira. Ada. Terus. Badan. Mana? Pasal malam Boleh man. Tak pernah boleh. Oh, ibu, mantap. Ingat bagi sana apa kosong-kosong ke? Ambil on sikit. Ambil on sikit. Sedut-sedut kan? Bagi apa ya? Boleh.
Mana pelaya abang? Macam ada. Ya. Wih, tak masuk ni. Ikan. Wih, tak masuk. Ikan tu. Pakai batu kilo tak rasa. Basah pula tu. Oh, drag. Buat tu orang buat mana drag tu? Oh. Tukar-tukar jadi batu kilo kosong. Tak rasa batu kilo. Basah tu. Itu besar. Atas je nampak ada arus. Atas je nampak macam ada arus. Kosong tak main. Batu kilo. Strike. Buat ngeset malam drag ni. Mayong. Kalau kena mayong mati lah. Berat Batu kilo. Kasihkan lah. Batu kilo. Dah dia dah makan, lepas tu dia duduk diam je. Duduk diam. Penyum kan? Wih. Batu dia sekilo. Kalau kena merah atau ibu memang suwi lah. Layang ni macam ibu. Putih. Kena rogol umpan tu habis baru dia belakang. Sama lah orang belakang. Orang belakang siap putih pasal malam. Amir ada? Amir? Ibu. Rasa nak makan bang eh. Tukar batu dulu tu ni. Ibu. Abang tak pergi pasar malam pun tak tahu ikan makan bang eh. Wah, ibu. Alhamdulillah. Dia nak bagi. Ikan pergi depan lah. Ikan singgah lu. Dah. Satu belakang satu. Sebelah kanan. Corner pun tak tahu. Ikan tu belakang. Tolong Dia dah telan lah. Di belakang lah. Ha. Tu ada punya belakang belahana pula ah. Tolak. Ha. Kena. Belum lagi. Merah, putih, hijau, kuning. Kepu. Woi, kasar menggeletis. Ibu eh. Wih, lagi besar. Mantap. Jadi nampak satu je. Kat perut dia ni. Ada satu kat perut ni. Satu jari je tahan. Ya. Ui. Baik. 1, 2, 3. 1, 2. Besar dia lagi lah. Besar dia lagi. Dia paling besar je. Paling besar. Depan je lah, tak pergi belakang lah. Sini weh, video. Baik siap.
Ha. Oh, gasau. Pelan-pelan. Ui. Abang hidup ni standby. Ish, pandailah abang ni mancing. Siapa tok guru abang? Ha. Bang dulu bang. Takut. Sangkut. Tapi ada bang. Oh, ni ada di dalam. Ada, barang ada. Sengit boat ni. Tengok apa yang naik. Cik, alhamdulillah. Aku dapat rasakan yang hari ni hari aku. Aku dapat rasakan aura tu. Be positif. Be positif. Aku rasa hari ni hari aku. Sangkut belakang tu. Ikan je. Ikan. Strike. So, dia tak sekasar tadi. Lawan. Tahu. Tak tahu. Boron lah siap. Tengok meh. Lancar. Alhamdulillah. Boron lah siap. Besar siap. Alhamdulillah. Apa ya? Nah, ini nak ambil gambar ni. Banyak tak? Cerus ni kan. Ya, sejuk. Angin sejuk kat ni. Alhamdulillah. Cerus ni juga besar. Mana emperor yang diwawarkan tu? Cik, emperor yang diwawarkan kan. Meh, ada tinggal barang ni. Apa dia? Tapak kaki kau. Baik. Alhamdulillah. Rezeki. Meh, red emperor kau jadi merah biasa. Apa dia? Red emperor kau dah jadi merah biasa. Merah biasa? Ha. Dia dah jadi merah biasa. Ha. Luar biasa. Bukan. Ni. Ha. Ni lah. Ni eh? Ha. Tapi siapa naik yang ni? Ikram. Hah? Ikram ke siapa yang bersimpul dengan Nazwan tu? Ya, depan. Ha. Ah. Dia ada ni nak balik Kuantan ni. Ni meh. Ha? Ni yang kau bawa beg aku apa? Habis nak biarkan dalam bot.
Alright, sekarang dah sampai masa untuk pembahagian faraid. Sebelum tu kita akan ambil best of 2 dulu lah. Ambil best of 2 dulu lah. Siapa nak ambil dulu? Siapa nak ambil dulu? Siapa nak ambil dulu? Siapa nak ambil dulu best of 2? Ikram ke Nazwan? Ikram. Best of tu siapa ambil? Kata aku. Saya nombor 3 lah. Best of 2 Best of 2. Cik Amir kita ambil dulu. Mantap. Lagi satu. Oh, saya ambil tong dulu Ambil tong dulu The Emperor. Gelap tak nampak. Okay, ni Cik Amir best of 2. Okay. Best of 2 Cik Ikram kita. Mana? Mana saya punya? Mana saya punya merah? Mana saya punya merah? Ada merah weh. Ambil dulu. Lagi satu? Lagi satu. Siapa dia? Angkat lu. Angkat lu. Angkat lu letak tepi. Oh, dah ambil gambar semua dah? Dah ambil. Nanti kita share. Ambil dulu letak sebelah. Lepas tu nanti baru kita bagi yang untuk 8 orang. Lagi satu mana? Lagi satu. Cik Akramnya. Cik Ikramnya. Ni Ni Cik Ros kita. Macam mana pula nombor lain-lain pula? lah. Dia letak je, dia random lah. 3, 2. Tak lepas, yang tu tak lepas. Tak sama ni. Pair dia. Okey, baik dia. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Oh ya. Tut. Masuk parking. Rasa macam tahun lepas banyak lagi. Tahun lepas banyak lagi. Itulah rezeki untuk tahun ni. Muar 8 ada lagi. Alright guys, sampai itu saja untuk aktiviti kita kali ini. 2 hari 1 malam bersama dengan geng-geng tahun lepas punya trip. Tapi untuk tahun ni kita pergi dengan Yan Gelora, sama juga, cumanya tekong kita pakai bob pemanggil. So kalau boleh tengok daripada video starting sampai hujung, boleh nampak yang hasil tu ada, cumanya agak kurang daripada tahun lepas. Kita pun tak tahu nak cakap, mungkin satu faktor rezeki, memang dah yang memberi rezeki tu nak bagi kita takat tu saja. Yang kedua, air songsang atas ke kanan, bawah ke kiri. Jadi kedudukan batu tu bila turun dia tak tepat dekat spot bila kita scan tu. Yang ketiga, cuaca semua okey, alhamdulillah. Air deras sikit tak ada masalah sebab kita pakai batu besar. Tapi itulah, macam aku cakap, rezeki dia nak bagi takat tu, kita terima, redha. InsyaAllah bulan 8 ni kita ada satu trip lagi. So bagi yang berminat untuk menonton konten-konten kita yang akan datang, tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan button loceng sekarang. Alhamdulillah, sampai itu saja. Aku akhiri dengan ucapan terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa support. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menonton dan juga sentiasa setia bersama Pahang Studio. Alright, sampai itu saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.